Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah semangat majlis sekalian. Okey, Ustaz minta sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, jadi Ustaz minta pengawas daripada tahun 6. Angkat ada tak? Yang lelaki. Ada tak? Tahun 6. Tak ada. Tahun 5, 2 orang lelaki. Okey, Aisyah dengan kamu. Tolong jaga dekat kawasan sana. Laluan tu tengok murid-murid yang ada di kawasan yang pergi ke tandas. Kawal. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Okey, yang bersuara dari Avengers serta tim yang dihormati Ustaz Muhammad Hamzuddin bin Alwa, Ketua Berkafat SKPP 181, yang dikasihi Ustazah Nurziana binti Abdul Hamid, Guru Penolong Kanan 1 Kafat SKPP 181, Ustazah Nurul Hidayah binti Muhammad Nur, Guru Penolong Kanan Kurikulum, guru-guru kafal serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran ini, dapatlah kita semua bersama-sama berkumpul pada petang ini untuk mengikuti program iaitu bertajuk Akhlak dan Syahsiah bersama Dani Avengers. Tanpa berlengah masa, saya menjemput Dani Avengers untuk menyampaikan slot kita pada petang ini. Dipersilakan. Kepada semua pelajar, program kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Jadi pastikan semua berada dalam keadaan bersedia. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, Wali Maha Pengasih. Anak-anak pelajar semua, apakah anda sudah bersedia? Akan bersembahkan kepada anda semua seorang
Ustaz tanya lagi sekali, apa khabar budak-budak orang sekalian? Tepuk sekali. Tak sama. Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Tak sama lagi. Tepuk dua kali. Astagfirullahaladzim. Tepuk dua kali. Kau ni, aku cakap dua kau tepuk tiga. Tengok, kalau aku cakap tiga mesti kau tepuk empat. Tepuk tiga kali. Tengok. Tepuk sekali. Oi, sekali pula sedap. Kalau anda sedia tepuk tangan, ayo. Kalau anda sedia tepuk tangan, kalau anda sedia, beginilah caranya. Kalau anda sedia tepuk Tepuk dekat sini. Fokus. Lagi sekali. Kalau anda sedia tepuk kalau anda sedia tepuk oh, lemak bunyi. Kalau anda sedia, beginilah caranya. Kalau anda sedia tepuk tangan, kalau anda sedia tepuk bahu. Kalau macam ni dia macam ni. Kadang-kadang kau yang buat kau Ustaz cemburu. Kamu yang buat cemburu kau Ustaz. Kalau budak perempuan tak apa lagi, comel lah dia buat macam tu. Ini budak lelaki, muka dia lah ganas. Takut Ustaz tengok. Adik-adik sekalian, Ustaz tak nak kamu tepuk bahu macam ni. Kamalah orang problem dengan tim superhero tak intervention kot. Ustaz nak kamu tepuk bahu, silangkan tangan. Tepuk bahu kuat-kuat, dia macam Wakanda forever. Okey, betul-betul. Kalau anda sedia tepuk bahu, tak jadi. Kamu kena tepuk kuat-kuat sampai bila kamu tepuk sampai boleh keluar muzik superhero tadi. Tepuk lagi sekali. Kalau anda sedia tepuk bahu, okey. Dengaran, kita tak lagi-lagi. Kalau anda sedia tepuk tangan, kalau anda sedia tepuk lantai, kalau anda sedia, beginilah caranya. Kalau anda sedia tepuk perut, kalau anda sedia tepuk bahu, kalau anda sedia tepuk tangan, kalau anda sedia, beginilah caranya. Kalau anda sedia, tepuk kawan sebelah. Adik-adik sekalian, tidak Ustaz ada kertas supaya kamu boleh nampak Ustaz. Adik-adik sekalian, Ustaz suruh kau peluk kawan sebelah yang kau pergi cium 5 tahun apa? Sampai ditarik kawan tu, sampai kawan tu terbalik ke bawah. Tepuk sekali, tepuk dua kali. Eyes on me. Tak nampak. Kuat lagi. Eyes on me.
Hadirin sekalian, pertamanya berikan tepukan yang paling gemuruh untuk diri anda kerana hadir di segala agama kami. Berikan tepukan yang paling gemuruh untuk ustaz dan ustazah. Dan hadirin sekalian, sila berikan tepukan yang paling gemuruh untuk tim Ustaz Dai Adventure. Alhamdulillah, hadirin sekalian, pertama sekali salam perkenalan daripada Ustaz. Nama Ustaz Dai Syazwan. Siapa nama Ustaz? Tak dengar. Siapa nama Ustaz? Hadirin sekalian, kalau nak kenal Ustaz, Ustaz merupakan pemilik suara azan viral TV3. Tahu tak azan di mana satu? Tahu? Siapa nak dengar Ustaz belajar azan hari ini? Pas nama. Kalau macam ni, Ustaz bukan nak belajar azan. Ustaz tanya lagi sekali, sabar. Ustaz nak belajar perempuan yang bersuara. Belajar perempuan, nak Ustaz belajar azan? Okey, kita tengok budak lelaki. Nak tak Ustaz belajar azan? Okey, last. Paling kuat, lelaki dan perempuan. Nak tak Ustaz belajar azan TV3 secara live? Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Baiklah, disebabkan kalian suka bersemangat, Ustaz belajar hari ini azan. Tapi sabar, Ustaz nak semua diam dulu, baru Ustaz azan. Kalau Ustaz dengar bunyi bising sekali, Ustaz azan. Ustaz kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ustaz masih dengar lagi bunyi suara. Last kan? Kalau tak dengar lagi, Ustaz tak azan. Baik, Ustaz azan. Dengar betul. Kalau sama macam dekat sini, nanti kamu berikan tepukan yang paling gemuruh, ya. Sabar, aku tak azan lagi, kau dah tepuk. Sabar. Ustaz dengar bunyi? Dah dengar bunyi tadi? Tak jadi ya? Ustaz dengar bunyi lagi? Dengar bunyi lagi? Okeylah, sebabkan kamu bising, Ustaz terpaksa teruskan program ini tanpa azan. Sebab Ustaz dengar bunyi bising. Ustaz kata tak boleh ada bunyi bising. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Amankan, siapa minta azan di 30. Alhamdulillah, adik sekalian, seronok tadi Ustaz petang ni. Alhamdulillah, Ustaz bersyukur dengan kamu semua. Dan hari ini tim Ustaz, tim Da'in Avengers akan datang mempersembahkan kepada anda beberapa perkara yang sangat-sangat menarik dan gembira. Dan untuk Ustaz nak kongsikan ini, Ustaz nak kamu berikan perhatian dengan penuh. Ustaz tak nak kamu bercakap dengan kawan sebelah. Kalau Ustaz nampak kau cakap dengan kawan sebelah, Ustaz datang kat dia, Ustaz gigit telinga dia. Jangan sampai Ustaz gigit telinga kau, nanti tinggal separuh, susah. Kita balik, mak kau terkejut. Bang, mana gigi? Mana telinga kau sebelah tak ada? Itu dia gigit dengan Ustaz dan kita buat. Boleh main, tepuk sekali, tepuk 2 kali. Adik sekalian, Ustaz nak kongsikan satu perkara yang sangat penting dan Ustaz nak kamu fokus. Kalau Ustaz tengok kamu fokus dengan baik, duduk dan dengar dengan penuh semangat, Ustaz ada satu surprise untuk kamu. Kau nak tahu tak apa surprise tu? Mana boleh? Nama apa surprise? Mana boleh bagi tahu? Okeylah, Ustaz bagi tahu. Nanti lepas yang Ustaz habis ceramah Ustaz ni, Ustaz akan bawa kepada kamu seorang superhero Da'in Avengers. Superhero ni tak apa. Terima kasih kerana selamatkan Ustaz. Ustaz nak bagi tahu kat kamu, superhero ni dia akan datang pakai full kostum lengkap. So jangan terkejut kalau dia datang ke sini dalam keadaan dia masuk secara benefit dia sekali. Korang nak jumpa tak dengan superhero Da'in Avengers? Okey, kalau betul nak jumpa, Ustaz akan tengok dulu kamu ni fokus tak. Kalau Ustaz tengok kamu banyak main, Ustaz cancel superhero. Okey, dah sedia ke belum?
Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok apa yang Ustaz kongsikan sebenarnya. Apa tu? Oh, bapak handsome dia bayar. Kenapa kau bilang? Kau bilang uang asam. Kau bilang lagi. Astagfirullahaladzim. Tak baik kau gelakkan Ustaz. Nanti boleh masuk api melaka, betul tak? Kau tak insap-insap lagi, kau gelak lagi. Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Baik, adik-adik sekalian, Ustaz nak tengok dulu. Tahun satu mana tahun satu? Angkat tangan. Oh, ini tahun satu. Pelajar PPKI mana angkat tangan? Wah. Okey. Tahun dua mana tahun dua? Tahun tiga. Tahun empat. Tahun lima. Oh, tahun enam. Ya, kenapa sikit sangat tahun enam? Semakin putus. Baik, tepuk sekali. Tepuk dua kali. Baik, hari ini sekalian dia orang depan. Apa tajuk ni? Apa? Bagus, adab dan saksian. Minggu lepas Ustaz pergi satu sekolah ni. Ustaz tanya dekat budak tahun satu. Mana tahun satu tanya kalangan? Okey, kau tangan. Ustaz tanya ke dia? Sebab kebetulan dia duduk paling depan dengan Ustaz. Ustaz tanya dia, tolong baca sikit apa tajuk dia. Kau tahu tak dia baca apa? Dia kata Adam dan Syamsiah. Ustaz tanya balik. Ha? Apa dia? Kau baca balik. Lepas tu dia kata Adam dan Syamsiah. Ustaz tanya dia balik, kenapa kau cakap Adam dan Syamsiah? Siapa Adam dan Syamsiah? Kamu tahu cakap apa? Dia kata itu adalah pakcik dengan makcik saya. Ustaz cakap dia balik, kenapa aku nak cerita pasal pakcik dengan makcik kau depan ni? Itu bukan Adam dan Syamsiah. Itu namanya Adam dan Sasyah. Lepas tu Ustaz cakap dia balik, ikut balik Ustaz, ulang balik Adam dan Sasyah. Kau tahu tak dia cakap apa? Dia kata Adam dan Syamsiah Tuhan asal. Dia tetap nak sebut nama pakcik dan makcik dia. Tapi saya rasa budak tahun satu sini tak sebut betul-betul. Kan kau nak sebut lain. Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Baik, Adam dan Sasyah. Ustaz saya, di kalangan kamu dah faham apa itu Adam dan Sasyah. Untuk nak mudah faham, Adam Sasyah ni dia nak membantu membentuk diri kamu menjadi orang yang baik. Orang yang apa? Orang yang baik. Dalam dunia ni semua orang nak jadi orang yang baik. Betul tak betul? Tapi kadang-kadang manusia yang pilih untuk tak nak jadi baik. Contohnya apa? Dia buat benda-benda tak betul. Dia ada buat benda-benda yang tak bagus, yang menyebabkan rosak adab dan akhlak dia. Tambah-tambah lagi, dalam dia sebagai seorang yang beragama Islam, dalam Nabi ajarkan kita untuk akhlak yang paling baik, tapi kita buat sebaik. Jadi hari ini Ustaz sebenarnya datang dalam konteks nak kongsikan kepada kamu apakah masalah yang dilalui oleh pelajar dalam bab adab dan saksian. Kamu pernah tak dengar? Ustaz tak tahu lah, Ustaz tanya kamu. Kamu pernah tak dengar mungkin pakcik kamu ke, makcik kamu, ataupun mak ayah kamu ke, ataupun siapa-siapa lah orang yang lebih tua daripada kamu, dia cakap macam ni, "Hei, budak zaman sekarang ni tak sama macam zaman dulu." Ada ke tak ada? Ada. Dia kata, "Hei, budak zaman sekarang ni perangai. Zaman dulu kami tak macam ni, zaman sekarang macam-macam." Seolah-olah orang bagi tahu kat kita macam zaman sekarang ni macam lagi teruk je daripada zaman dulu. Dia seolah nak bagi tahu macam zaman sekarang ni budak-budak semua macam nakal, tak bagus. Pernah tak rasa macam tu?
Pernah tak orang bagi tahu kat kamu macam tu? Okey, dengar ni. Sebenarnya ada di sekalian, kenapa orang cakap macam kepada kita? Sebab pertama dia, mereka nak bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, Ustaz tak katakan zaman dulu memang tak macam zaman sekarang. Bezanya adalah teknologi. Zaman ini kamu lahir dalam keadaan dunia ada teknologi, betul tak tu? Teknologi maksudnya yang dah advance. Memang semuanya di hujung jari saja kamu boleh buat semua benda. Kamu tengok sekarang ni yang paling terbaru adalah AI, betul tak betul? Kalau kamu tengok phone-phone yang baru, semua keluarkan phone, handphone tak kisahlah Apple ke, Android ke, semua keluarkan handphone mesti ada chipset yang ada AI, betul tak betul? Dia boleh pakai gambar. Kalau contoh kat belakang ada gambar orang lain, dia tak nak gambar tu, dia boleh hilangkan gambar kat belakang tu, betul tak betul? Kau tahu ke tak tahu? Okey, kalau tak tahu, Ustaz bagi tahu. Tangkap gambar ni, belakang orang. Kita rasa tak dulu, gambar orang belakang lalu ni kacau. Macam mana nak buat? Boleh tekan gambar kat belakang tu, AI akan buang gambar tu seolah-olah orang tu tak pernah wujud. Dan kalau kamu perasan baru-baru masa raya awal-awal hari itu, masa Ramadan, ramai orang dia viral. Dia tangkap gambar, mungkin gambar dia dengan gambar ayah dia ada dalam foto lama, mungkin ayah dia sudah meninggal dunia, tapi dirindukan ayah dia. Dia buat AI seolah-olah gambar tu dia jadi hidup, boleh peluk dengan ayah dia. Pernah tengok tak? Yang kata Ustaz bagi tahu, ni gambar ni, tapi dia boleh bagi dia hidup seolah-olah anak tu boleh peluk ayah dia. Nampak macam dia tu. Ini semua menunjukkan tentang AI. Tapi ada di sekalian, bila sebut tentang kemajuan AI ni, sudah pasti ada dia punya keburukan apabila manusia mula dapatkan teknologi ni dengan cara yang salah. Contohnya apa? Mereka boleh tipu. Kalau contohnya, katalah sekarang ni bila orang curi, kalau kata nak tengok dekat CCTV, dia boleh hilangkan gambar dia kat dalam tu seolah-olah dia tak datang di tempat tu. Sebab apa? Sebab ada AI yang boleh padam benda tu. Yang paling teruk adalah apabila dia ambil gambar dia, lepas tu dia letak gambar orang lain. Tak kisahlah orang buat jahat. Contoh, dia ambil gambar perempuan ni, katalah perempuan ni kawan kita dengki dengan dia, dia ambil gambar dia, lepas tu letak dengan lelaki lain, lepas tu buat gambar seolah-olah berpelukan, lepas tu sebarkan gambar tu. Sedangkan kawan tu tak tahu siapa lelaki tu. Jatuhkan maruah dia dan sebagainya. Ada di sekalian, dunia hari ini dahsyat. Dia dua je, sama ada kamu nak pilih jalan yang baik ataupun jalan yang tak baik. Jadi ada di sekalian, memang betul zaman ini berbeza dengan zaman yang dulu. Tapi maksud ibu dan ayah kita ataupun orang yang tua, bila dikata kita ni budak zaman sekarang ni dahsyat, bila disebut tentang akhlak dan sebagainya, sebab apa boleh jadi macam tu? Yang ni yang kita tengok ke depan. Antara punca yang menjadikan kamu ni pelajar yang mungkin orang akan kata budak ni sekarang ni banyak masalah dia, antara sebab apa? Yang pertama, tengok depan. Apa ni? Banyak main telefon bimbit. Sikit-sikit nak handphone, sikit-sikit nak setiap waktu, setiap masa. Okey, Ustaz tanya kamu, siapa dekat sini? Mungkin tahap satu dia lah, Ustaz tanya lah, siapa dekat sini mak ayah dia pegang handphone? Maksudnya mak ayah dia hanya bagi pada hari Sabtu dan Ahad sahaja ataupun hari cuti je. Angkat tangan. Ya ke? Betul ni? Betul? Okey, boleh tangan. Siapa kat sini mak ayah dia tak letakkan syarat macam tu pun? Maksudnya dia balik ni pun dia boleh pegang handphone. Angkat tangan. Ramai juga. Dua tangan. Ada ni sekalian, Ustaz bagi tahu, ramai orang kat luar nak kata dia punyalah obses, addicted dengan telefon bimbit ni. Dia balik rumah dia, benda yang pertama sekali dia nak pegang adalah telefon. Kalau
keluar. Betul tidak kan? Kalau budak lelaki Bapak beja. Ada yang suka main Minecraft, Roblox, Free Fire, PUBG. Maksudnya yang paling ramai main Roblox. Siapa Roblox? Tengok, kau tak bosan ke asyik balik main benda yang sama je? Kau balik-balik main benda yang sama tak bosan. Habis tu kau datang sekolah, belajar subjek, kau rasa bosan. You tepuk sekali, tepuk dua kali. Ada ni sekalian, Ustaz bukan nak kata tak boleh main game. Ustaz bukan nak kata pemain game. Bukan. Masalahnya adalah apabila kamu terlalu obses 24 jam telefon. Tengok tadi, balik rumah terus nak mengampun. Kadang-kadang nak waktu makan pun kau nak letak phone ataupun tab dekat atas meja. Mungkin yang tahap satu dia suka tengok pemandangan anak, mungkin dia suka tengok upik ipin, ataupun dia tengok Cocomelon. Maksudnya dia tak boleh nak buat dia. Nak makan pun tinggal handphone. Itu belum cerita kalau keluar dengan mak ayah naik kereta, awak duduk kat belakang layan handphone. Ada di kalangan kamu masuk tandas tu bawa handphone. Ustaz bukan tak tahu. Kau jangan angkat tangan, kau malu jadi kau apa. Ada ni sekalian, bukan sekadar itu je. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan kamu nak main phone tu sampai nak masuk tidur pun geleng-geleng phone sampai rasa ngantuk, baru kamu letak phone kat sebelah kamu tidur. Tapi bila besok kau bangun, benda yang pertama sekali kau nak capai adalah handphone. Betul tak betul? Ada ni sekalian, kalau kau boleh jawab betul, mana tak kau ni tak bermasalah. Sebab apa? Pertama, awak seolah-olah dikontrol oleh teknologi. Teknologi ini menjadi pembantu kita. Kita yang kena kawal teknologi, tapi kau dikawal oleh teknologi. Apa penyebab dia? Tengok, kadang-kadang kamu bila cuti sekolah, kau seronok sangat dengan game, dengan telefon umpamanya ataupun dengan gadget. Sampai dah habis cuti sekolah, besok nak sekolah, malam tu baru pulang kampung, baru nak buat kerja rumah. Tapi budak tahap 2, dia dah pakai snake. Dia tak kisah kalau dia tak siap kerja rumah. Sebab apa? Sebab besok pagi dia datang sekolah, dia boleh pinjam buku kawan dia dan dia buat koleksi. Betul-betul dah tahap 2. Ambil, kau tahap 1 kau betul pula. Dia orang jawab, bukan kau yang jawab. Ustaz nak bagi tahu, itu baru pergi sekolah, itu belum cerita waktu solat. Dah masuk waktu zuhur, kamu masih lagi main game sampai waktu asar, bila mak dah bising baru pulang kabut nak pergi solat. Sengaja kamu melewatkan solat, berdosa besar dari sekolah. Semuanya berpunca dengan handphone. Kalau nak cerita ni banyak, tapi Ustaz minta satu je. Boleh main handphone, tapi tolong letakkan keutamaan kepada kehidupan kamu. Pastikan kamu jaga hubungan dengan Allah, jaga waktu solat, jaga hubungan dengan manusia, terutamanya ibu dan ayah kamu. Ini kadang-kadang mak ayah panggil kita ataupun berikan satu arahan. Waktu tu mungkin kau tengah dengan main phone. Kadang-kadang mak minta tolong, contoh, adik, tolong je mak ambil pakaian kat luar. Kamu pun boleh jawab, pijaklah mak, pijaklah mak. Kamu jawab dengan selamba je. Awak tahu tak, awak jawab macam tu berdosa. Bila kamu berdosa dengan mak ayah kamu, itu maksudnya derhaka kepada mak ayah. Kalau derhaka kepada mak ayah, boleh masuk syurga tak?
Jangan cakap masuk surga, bau surga pun tak ada. Kena hati-hati tau. Ni Ustaz cakap betul-betul ni. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok depan. Ustaz ada 6 poin je. Ada berapa poin? Ada 6 je. Tengok. Yang kedua, apa ni? Apa ni? Kurang adab dan keelokan bahasa. Hari ini kadang-kadang Ustaz tengok kamu tidak ada santun dalam percakapan. Dan kadang-kadang bila kamu bercakap, kamu lupa. Kadang-kadang kamu bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kamu, tapi cara kamu cakap macam kamu cakap dengan mereka kamu. Tidak ada rasa hormat. Tambah-tambah lagi kepada ustaz dan ustazah awak. Itu belum cerita di kalangan kamu yang suka mencara, suka sangat cakap bodoh, suka sangat cakap barang, cakap gila. Yang paling famous apa dia? Nampak? Yang paling famous, sikit-sikit kau sebut babi. Sikit-sikit babi, sikit-sikit babi. Kalau babi tu ada kat sini kan, dia dengar kau panggil nama dia, dia kata, kenapa kau panggil aku? Kau sudah aku. Next ni, aku cium kau sikit. Tahu kan? Tapi kau suka sangat sebut babi kenapa? Dan Ustaz nak bagi tahu kat kamu, apabila kita tak jaga lisan kita ni, kita asyik mencarut, cakap benda yang tak manfaat, suka mengejek orang, suka mengumpat, suka body shaming, suka ejek-ejek warna mulia apalah. Yang paling famous, yang suka ejek nama bapa dia, yang suka panggil nama atuk dia. Semua ni yang berkaitan dengan mulut, itulah dosa yang paling besar, yang paling banyak manusia lakukan, sehingga kan amalan-amalan baik yang lain semuanya kalah dengan itu. Dengan betul sama kita. Nanti dekat akhirat, Nabi kata ramai manusia bila dihitung depan Allah, dia buat baik, dia solat, dia ada puasa, dia ada baca Quran, dia ada zikir. Kan semua ni pahala kan, betul tak? Pahala ni banyak ni. Tiba-tiba buka buku sebelah kiri, iaitu buku yang kita lakukan dosa. Sekali pak, ada satu dosa ni, dia punya dosa lagi banyak daripada semua amalan baik yang kita buat. Kalah amalan dosa ni yang nombor 1. Awak tahu tak dosa apa? Dosa apa? Nabi kata dosa ni, apa ni? Dosa mulut dia, cakap benda tak baik. Yang tadi itulah. Awak bayangkan, awak baca Quran, awak berzikir, lepas tu awak mengejek, awak mencarut juga dengan mulut. Kadang-kadang nak kata awak zikir dengan mencarut ataupun mengejek orang, mencarut dengan mengejek itu lagi banyak daripada kamu berzikir. Mana taknya nanti dekat akhirat terlalu sikit amalan kamu. Elok buat pahala banyak ni, nak masuk surga, wah, malaikat tarik balik. Malaikat kata kamu tak boleh masuk surga, kamu kena masuk dengan dulu, kamu kena azab dulu. Sebab apa? Azab. Satu dosa ni, dosa mulut saya mengalahkan semua dosa lain. Adik-adik, itu baru dosa mulut kau, belum dosa lain lagi. Dalam kita buat ada banyak dosa-dosa yang lain. Kita ada dosa hati kita, dan kita ada dosa mata kita apabila kita melihat benda-benda tak baik. Kita ada dosa telinga kita. Dosa mulut saja boleh mengalahkan semua dosa-dosa yang lain, dan boleh mengalahkan semua amalan pahala yang lain. Dan adik-adik sekalian, Ustaz nak bagi tahu kat kamu, awak tahu tak api neraka tu panas dia macam mana? Ya, kamu cakap panas, tapi Ustaz bagi tahu kat kamu, awak tahu tak api yang paling panas sekali dekat dunia tu api apa? Api dunia, api dunia. Cuba bagi tahu api dekat dunia ni, api apa yang paling panas sekali? Okey, ada yang cakap, Ustaz,
api gunung berapi. Okey, let's say volcano ataupun lava. Tahu lava? Kalaulah kamu dicelup dalam lava tu jadi apa? Bila kau keluar hanya tinggal tulang je, macam dekat makna sains. Maksudnya apa? Kalau kau kena celup dengan api yang begitu panas, kau keluar tinggal tulang, nak kata memang panas, lecur habis. Awak bayangkan api yang paling panas kat dunia hanyalah percikan daripada api neraka saja panas. Api neraka ni percikan. Tahu percikan? Pernah main bunga api? Awak pusing bunga api, tiba-tiba ada api yang keluar, yang percikan yang keluar sikit kena dekat tangan kamu. Adakah kamu rasa sakitnya? Adakah kamu rasa macam seolah-olah macam tak rasa sakit pun? Dia sekadar macam kena sikit, tak rasa sakit pun. Mana satu? Kau tak rasa sangat, betul ke tak betul? Betul dek, sebab api dekat dunia kau main, bila percik kena kat kita sikit, mungkin kau tercuik sikit je, tapi kau tak rasa sakit ataupun rosak kulit kau, belum. Tapi api neraka, percikan api itu sama panas dia dengan api yang paling panas kat dunia tadi. Sebagai contoh, kamu beri api gunung berapi. Cuba kalau kau bayangkan kalau api neraka itu sendiri panas dia macam mana ni? Panas ke tak panas? Sebab tu saya bagi tahu, kalau kamu tak jaga mulut kamu, boleh jadi sebab mulut kamu Allah umbankan kita masuk dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ayo, selesai. Yang ketiga, apa ni? Dia tidak menjaga etika pakaian. Ustaz, apa maksud dia? Pelajar perempuan dengar betul. Budak lelaki kau dengar betul, sebab kau ada mak dekat rumah, betul? Kau mungkin ada kakak ataupun adik perempuan ataupun saudara perempuan, betul tak betul? Jadi ustaz nak yang lelaki pun dengar. Hari ini ramai yang suka ikut trend, utamanya perempuan. Tapi bila dia ikut trend, kadang-kadang dia apa? Dia kata, ustaz, saya buka aurat. Kita tanya dia, balik aurat itu sebenarnya apa? Aurat ni untuk menjaga maruah diri wanita, tempat yang tak patut terdedah kena tutup. Tapi bila kau ikut trend, contoh, ada yang pakai tudung. Dia ikut trend, dia naikkan tudung ke atas, nampak dada di depan. Adakah itu menutup aurat budak perempuan? Tak menutup aurat. Tapi kau tengok trend tu ada. Kau tengok drama TV3, kadang-kadang kau tengok pelakon-pelakon yang terkenal, cantiknya pelakon ni pakai tudung macam ni. Tapi kita tengok kadang-kadang dia pakai tudung singkat atas dada. Adakah itu menutup aurat? Tidak menjaga syariat, tidak menutup aurat. Itu belum cerita lagi yang jenis pakai tudung, lepas tu pakaian pula, pakaian yang ketat, nampak tudung badan. Adakah itu tutup aurat? Cuba awak tengok ustazah awak dekat belakang. Cuba tengok ustazah awak kat sini. Cuba tengok tudung dia macam mana. Ada yang pakai tudung bawah lah, ada yang pakai shawl lah. Tapi cuba tengok, labur tak tudung kat depan? Awak rasa labur tak labur? Labur. Belakang pun labur, jaga tidak menunjukkan apa-apa yang tak boleh ditudung. Okey, dah pandang depan. Kau ni pandang ustazah macam tak pernah pandang. Selama ni bila setiap hari tengok. Dan ustaz nak bagi tahu kat kamu, bila kamu ambil ringan tentang bab pakaian ni, benda itu sangat besar di sisi Allah. Sebab kita kena ingat, perintah menutup aurat ni adalah perintah siapa? Perintah Allah. Kena jaga aurat. Sama juga budak perempuan, kau tak boleh tiba-tiba nak pakai macam budak lelaki. Nampak gaya macam budak lelaki, haram. Yang budak lelaki, apatah lagi kau nak pakai macam perempuan, lagi lah tak boleh. Rasa tak ada orang buat konten, tiba-tiba dia lelaki tapi dia pakai macam perempuan, lepas tu dia macam lelaki. Betul ada tak? Orang tahu tak? Orang yang buat macam tu pun
haram hukum dia, berdosa. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Apatah lagi kalau kita tak jaga aurat. Faham ke tak faham? Boleh tak jaga aurat kita ni? Boleh ke tak boleh? Jaga pakaian kita elok, pakai tudung. Kalau nak ikut teh, boleh. Tapi pastikan mengikuti syariat Islam. Faham ke tak faham? Baik, itu yang ketiga. Tolong jaga akhlak kamu. Yang keempat, apa ni? Budi dan budaya somsel. Siapa dekat sini yang pernah kena buli dengan kawan dia angkat tangan? Oh, boleh. Dia betul. Kau biar betul ni. Semua kena buli. Ya. Macam yang orang tak pernah buli kawan kamu tadi Ya. Turun tangan. Siapa dekat sini yang tak pernah kena buli dengan kawan dia angkat tangan? Ayo. Adik, awak tak buli ke? Awak tak pernah kena buli, betul? Maksudnya kau lah yang buli kawan tu. Ustaz bukan lah. Okey, bukan. Tak, Ustaz saja je guys. Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Jadi satu lagi masalah. Ramai orang dia terlupa satu benda yang sangat penting. Apa dia Ustaz? Bila dia menyakiti kawan ataupun dia menyakiti perasaan ataupun fizikal seorang manusia, wajib untuk dia minta maaf pada dia sebelum dia mati. Kalau dia mati, dia tak sempat minta maaf kepada kawan dia kena buat dosa tu, nanti dekat akhirat dia adalah orang yang paling malang sekali. Tahu sebab apa? Sebab Allah kata, kamu dulu, awak bayangkan Allah hisap dia, pahala banyak ni. Pahala dia lagi banyak daripada dosa dia. Maksudnya apa? Dia boleh masuk syurga kan? Betul tak? Dia baru nak jejakkan kaki masuk ke dalam syurga, malaikat tarik dia balik keluar. Malaikat kata apa? Kamu ada satu hutang yang kamu tak selesai di dunia. Kita rasa betul apa dia? Rupa-rupanya kita pernah menyakiti satu kawan kita. Mungkin dulu kita pernah buli dia. Tak kisah kau buli, kau tumbuk dia fizikal ke, ataupun kau pernah ejek dia dan dia tak maafkan kamu. Sebab kamu pernah ejek hina dia, kamu body shaming dia ke, tak kisah apa pun, tapi dia tak maafkan kamu. Dan di dekat akhirat Allah akan ambil semua pahala kita bagi kepada dia, dan Allah akan ambil semua dosa dia bagi kepada kita. Dan kita kena masuk surga lah, tapi pahala kita semua bagi kepada kawan. Kawan tu yang dapat masuk surga. Dosa dia pula kita kena ambil. Dalam dosa kita pun ada, kita kena tanggung dosa dia juga, dan kita kena azab ke dalam api neraka. Macam tu dia Ustaz, memang macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu dosa dengan manusia, kalau kau tak minta maaf, kau tak selesaikan dunia ni, kau jangan harap kau boleh masuk surga ke akhirat. Sebab tu Ustaz bagi tahu, siapa yang pernah buli kawan, siapa yang pernah ejek, bagi dia terasa ke apa, kau pergi jumpa balik, kau minta maaf sungguh-sungguh. Kau janganlah minta maaf, betul lah. Kau sekadar minta dia, tak boleh. Kau kena sungguh-sungguh minta sampai dia betul-betul maafkan kamu. Ustaz, kalau saya dah minta maaf tadi banyak kali dah, tapi dia tak maafkan saya lah, macam mana Ustaz? Awak kena terus minta maaf. Sampai bila? Sampai kau mati. Walaupun saya dah dewasa nanti, ya, Ustaz kata sampai kau mati. Kalau kau umur 60 tahun baru nak mati, so selama tu kau minta maaf sampai orang tu maafkan. Ustaz, tapi kalau saya dah minta maaf sampai saya dah mati dah, tapi kawan tu tak maafkan, macam mana Ustaz? Jawapan dia, tak mungkin. Tahu sebab apa? Sebab kalau kita benar-benar mohon maaf, jangan lupa doa kepada Allah, sebab Allah yang pegang semua
hati-hati manusia ni. Siapa yang tahu segala isi hati manusia? Siapa yang tahu? Allah. Kalau kita sungguh-sungguh minta pada Allah, kita kata, ya Allah, aku betul-betul minta maaf pada kawan, tapi ya Allah, dia tak nak maafkan aku. Ya Allah, kau tolonglah lembutkan hati dia untuk memaafkan aku. Percayalah cakap Ustaz, kamu sungguh-sungguh minta maaf pada dia, pasti dia akan maafkan kau. Dia tak akan istighfar, saya sungguh-sungguh minta maaf tapi saya tak dimaafkan. Tak mungkin. Benda itu tak akan berlaku. Faham ke tak faham? Tapi ingat, kamu dah minta maaf, jangan kau ulangi benda yang sama. Ustaz, beza lah. Memang betul beza. Kalau awak berdosa dengan Allah, awak buat dosa tu banyak kali pun, awak minta ampun, Allah akan ampun. Dan Allah akan sayang kepada kamu. Sebab tu dalam Quran Allah sebut ayat ni, Innallaha ghafurun. Tak dengar? Innallaha ghafurun. Ayah, macam mana kau boleh sambung? Padahal kau tak hafal tu ayat tu. Sebab memang dalam Quran biasa kita jumpa ayat Innallaha ghafurun rahim. Allah letak ghafur sebagai rahim. Allah nak bagi tahu, wahai hamba-Ku, kalau kamu dah terlanjur, kamu dah melampaui batas, kamu dah buat banyak dosa, walaupun kamu mengulangi dosa itu, tetapi kalau kamu datang kepada Aku memohon keampunan, Aku akan ampunkan kamu walau berapa banyak kali pun, dan Aku akan sayang kepada kamu. Itu ayat. Allah ampunkan kita dan Allah sayang kita. Tapi manusia, kalau kau buat jahat dengan dia, kau rasa dia nak maafkan kau? Dalam maafkan kau, lepas tu kau ingat dia akan sayang kau. Kau buat jahat dengan dia, dia nak sayang kau tu benci kau. Benci. Sebab tu manusia ni kau kena selesai ini. Faham ke tak faham? Tepuk sekali, tepuk dua kali, angkat tangan kanan, goyang-goyang, lagi. Terus letak dekat bahu sebelah ataupun bahu depan kawan kamu. Cari bahu, goyang sikit bahu dia. Wey, tak kuat. Wey, wey, wey. Kau dengar tak Ustaz cakap wey? Lepas ni jangan buli kawan. Angkat tangan kiri, goyang, laju lagi, letak dekat bahu kau sebelah, goncang balik. Wey, aku dengar lah ni, kau pun sama kau. Lepas ni jangan nak edit kawan. Kau faham ke tak ni? Kita sama-sama mengubah tau. Tepuk sekali, tepuk dua kali. Adik sekalian, ingat, jangan buli kawan, jangan sakit hati kawan, sebab nanti kau yang akan susah dekat akhirat. Faham ke tak faham? Baik, yang kelima. Dah nanti dah. Yang kelima apa? Mengakui parangan perlahan. Budak tahun 5 tahun 6, Ustaz tahu ada di kalangan kamu yang pernah cuba hisap. Kau jangan ingat Ustaz tak tahu. Tak apa, kau jangan tengok handphone kau. Aku dah tahu dah siapa orang. Ustaz nak bagi tahu kepada budak tahun 5, perempuan pun sama juga, kau dengar. Tak perlulah kau nak cuba benda yang kau dah tahu ini adalah perkara atau sifat mazmumah. Betul tak betul? Apa maksud mazmumah? Sifat yang tercela, yang buruk, yang keji, yang memang kita tahu ini adalah sifat syaitan. Tapi kenapa awak nak cuba juga buat benda ni? Tanya lagi kita. Takkanlah kita ni lemah sangat.
Kita ni dah lah sekolah agama, belajar agama. Tiap-tiap hari, waktu pertama kita, waktu Al-Quran. Lepas tu, takkanlah mudah sangat kita nak jatuh dalam benda-benda yang jahat ni. Tolong jaga. Tahun 5, tahun 6, dengar betul. Kau mungkin ada kawan ataupun abang kau yang sekolah menengah. Lepas tu kau nak ikut mereka, tiba-tiba buat benda tak baik, dia suruh kau cuba. Kau jangan buat. Faham ke tak faham? Kita kena jaga. Kita belajar sekolah agama, kita membina jati diri kita ni dengan Quran, dengan amalan kita, zikir kita. Takkanlah mudah sangat kita nak ditembus dengan dosa. Faham ke tak faham? Baik, yang terakhir. Yang terakhir, apa ni? Tidak menjaga ikhtilat lelaki dan perempuan. Ini tu tahap 2 dengan betul. Budak darjah 6, perempuan dengan betul. Boleh tak budak lelaki dengan budak perempuan jumpa-jumpa, sentuh-sentuh, duduk rapat-rapat? Boleh ke tak boleh? Kalau tak ada hubungan dalam, kalau dia untuk laki-laki kita, tak boleh, haram. Apatah lagi kalau kamu minta nombor, lepas tu kau WhatsApp tu, tanya papa lah, ada boyfriend, ada girlfriend. Kalau ada benda tu haram, tak boleh. Lelaki dengan perempuan, dia tak boleh bercakap tanpa ada apa-apa urusan yang mustahab sahaja. Ustaz, saya sekadar tegur je. Ini kadang-kadang ada budak lelaki, dia saja je. Dia jumpa budak perempuan, dia bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu dia boleh cakap, kalau awak tak jawab, dosa tak? Jawab salam tu wajib. Hadirin sekalian, salam yang awak berikan kepada perempuan tanpa ada tujuan, itu dah haram. Yang perempuan tak perlu jawab, dia yang dapat dosa. Dia betul salam tu kita bagi, hukumnya sunat muakkad dan jawabnya wajib. Tapi kalau kamu bagi kepada yang tak sepatutnya, dia boleh jatuh haram. Lelaki bagi salam ke perempuan, perempuan bagi salam ke lelaki tanpa ada tujuan, haram. Faham ke tak faham? Adik-adik, budak tahun 4, 5, 6, 1, 2, 3 pun sama juga. Awak kena belajar sungguh-sungguh. Awak kena buktikan kejayaan kamu. Kamu kena banggakan ibu dan ayah kamu. Tujuan kamu sekarang ni adalah untuk belajar, mendapatkan kejayaan, bukannya mencari power dan mahur. Jauh sangat perjalanan kamu. Kamu nak kena ambil SPM lagi, nak masuk universiti lagi. Mungkin umur kamu 23, 24 lah, baru kamu mungkin boleh cari pasangan. Sekarang kamu kena belajar sungguh-sungguh, hadiahkan kejayaan buat mak dan ayah. Boleh ke tak boleh? Ingat budak perempuan, kalau kamu terikir, Ustaz, saya nakkan perhatian seorang lelaki, sebab itulah saya cari power, saya nak kasih sayang seorang lelaki. Adik-adik, kau tak payah nak cari daripada budak lelaki yang lain. Kau dapatkan daripada ayah kamu sendiri. Faham ke tak faham? Ayah kamu, dia sayangkan kamu seterusnya. Sama juga budak lelaki, kau tak payah nak cari makwa, kau nak cari girlfriend, kau nak kasih sayang seorang perempuan, tak payah. Kau dapatkan daripada mak kau. Faham ke tak faham? Mak kamu akan sayangkan kamu sepenuh hati. Faham ke tak faham? Boleh tak lepas ni kita ubah diri kita jadi seorang pelajar yang baik? Boleh ke tak boleh? Siapa yang dia betul-betul nak ubah diri jadi dari contohnya, dia akan kurangkan main telefon, dia takkan ejek lagi kawan-kawan, jaga mulut dia, jaga aurat dia, angkat tangan sebut saya buat. Ustaz tak dengar, siapa nak buat perubahan pada diri dia, akan dalam sebut saya. Siapa yang nak banggakan kejayaan kepada mak dan ayah dia, akan dalam sebut saya. Siapa yang lepas ni dia akan sayang dan hormat dan dengar cakap ustaz dan ustazah dia, angkat tangan sebut saya.
dan dijawab saya dengan semangat. Ustaz doakan dia berjaya dalam pemeriksaan, berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan yang paling penting jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Baik, hadirin sekalian, nampaknya kita sudah selesai untuk surah ini. Maka kita tutup ceramah ini dengan satu doa. Ustaz akan baca, awak ikut. Boleh kita boleh? Okey, semua tanda tangan, baca kokoh tau. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama hasanta khalqi fahasin khuluqi fahasin khuluqi. Segala puji bagi Allah, baguskan budi pekertiku, seperti mana engkau, baguskan rupa wajahku, seperti mana engkau, baguskan rupa wajahku. Okey, lagi sekali, tapi kali ini awak serentak je dengan Ustaz. 1, 2, mula. Alhamdulillahi kama hasanta khalqi fahasin qulubi fahasin qulubi. Segala puji bagi Allah, baguskan budi pekertiku, seperti mana engkau, baguskan rupa wajahku, seperti mana engkau, baguskan rupa wajahku. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, amalkanlah doa ini supaya Allah berikan kita akhlak yang mulia. Baiklah hadirin sekalian, sudah tiba masanya untuk Ustaz jemput superhero dari Avengers. Hadirin sekalian, sebelum Ustaz nak jemput dia, Ustaz nak bagi tahu juga, nanti korang boleh follow Instagram dan juga TikTok dari Avengers. Okey, kau tekan je dari Avengers, kau boleh follow. Dan hari ini sekalian, insyaAllah gambar-gambar kamu yang hari ini ada di Ustaz ambil semua akan dimasukkan ke dalam TikTok nanti. Boleh tengok insyaAllah. Baiklah hari ini sekalian, korang dah tak sabar kan nak tengok dari superhero dari Avengers. Baiklah, untuk Ustaz nak perkenalkan superhero dari Avengers, kita ada tema. Tema superhero dari Avengers adalah seorang pejuang agama yang memperjuangkan mereka yang ditindas oleh musuh-musuh Islam. Dan pejuang agama yang Ustaz akan bawakan ini, iaitu superhero ini, dia adalah pejuang yang mewakili sahabat dan saudara-saudara kita di Palestin. Kita tahu kan? Tahu tak apa yang berlaku dekat Palestin? Apa? Dibuang, dimusnahkan, rakyatnya ditindas, ditembak,
superhero ni lambang pejuang agama yang mana nak menunjukkan kita ni sentiasa bersama memperjuangkan hak-hak orang Islam yang tertindas, terutamanya di Gaza, Palestin. Jadi hadirin sekalian, nama superhero ini namanya adalah Abu Ubaidah. Siapa nama dia? Kita kena sebut nama dia 3 kali baru dia datang. Ikut Ustaz. Abu Ubaidah. Kuat lagi. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Aku dengan ini Ryan Rangers mempersembahkan kepada anda orang yang superhero Abu Ubaidah. Kenapa tak dia kan? Kenapa tak dia? Di manakah Abu Ubaidah? Di manakah Abu Ubaidah? Mana Abu Ubaidah? Ustaz dah tahu kenapa dia tak datang. Sebab orang suruh pergi. Kenapa kau pergi? Duduk lah. Duduk. Awak kena duduk baru dia datang. Kalau diri kena datang. Bagi hadirin sekalian, dengan ini lagi sekali kita menyambut Abu Ubaidah. Sila berikan tepuk tangan kepada yang mulia. Abu Ubaidah. Hey!
untuk memberikan laluan kepada Abu Ubaidah pada petang ini. Sila berikan tepukan kepada Abu Ubaidah. Okey, hadirin sekalian, bertenang, duduk dulu. Sila dulu sekejap. Okey, bertenang. Hadirin sekalian, Abu Ubaidah ini adalah pejuang agama yang Ustaz maksudkan. Kalau kalian tengok dekat kepala dia ni, ada tertulis apa? Tahu tak tertulis apa? La ilaha illallah. Apa maksudnya? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi hadirin sekalian, inilah dia Abu Ubaidah. Ustaz bawa dia hari ini sebab Ustaz nak kongsikan kepada anda tentang kepentingan kita untuk kita ingat saudara kita di Palestin. Awak tahu tak, dekat Palestin macam awak suruh tadi, mereka tidak ada nikmat keamanan, mereka tak ada nikmat kebebasan. Mereka hidup dalam keadaan yang susah. Kalau keluar takut kena tembak, takut dibom. Berapa ramai bayi-bayi yang telah pun mati disebabkan Zionis Israel ini. Dan hadirin sekalian, Ustaz nak bagi tahu, kadang-kadang kita lupa. Kita hidup di Malaysia ni, alhamdulillah Allah bagi rezeki yang mewah. Kita ada makanan yang sedap. Kadang-kadang makanan kita banyak. Ni kejap lagi pun ada juga makanan yang kamu boleh beli dan sebagainya. Dan ada juga, kalau kamu tak suka makanan itu, kamu boleh je tak makan. Tapi kalau di Palestin, makanan pun tak cukup. Mereka rasa kebutuhan. Kadang-kadang dah beberapa hari tak makan. Tapi Abu Ubaidah ni kau jangan percaya. Ini Abu Ubaidah, dia sehari dia makan 10 kali. Pasal dia coki-coki Ustaz hilang. Kau yang curi. Ustaz ada 1000 coki-coki. Bismillahirrahmanirrahim. Kau jangan tipu. Ini semua coki-coki Ustaz hilang. Hadirin sekalian, Ustaz bagi tahu kita makanan mewah, tapi di Palestin dua makanan tak ada. Kita alhamdulillah ada mak ayam, tapi orang mungkin ramai yang sudah jadi mak ayam, ramai yang jadi yatim piatu. Dan hadirin sekalian, Ustaz nak bagi tahu Allah bagi kita banyak nikmat. Tetapi saudara kita di bumi Anbiya, di bumi para nabi, di Palestin itu sendiri, Allah uji rakyat Palestin dengan sangat berat. Tetapi iman mereka kuat. Tapi ujian kepada Palestin ini, dia bukan ujian semata-mata untuk rakyat dia, bukan. Sebenarnya Allah nak uji kita sebagai umat Islam. Apa yang kita buat untuk saudara kita di Palestin? Hadirin sekalian, Ustaz minta satu je. Boleh tak kita berdoa setiap kali lepas solat? Kita masukkan doa daripada doa ibu bapa, tambah sikit satu doa kepada saudara kita di Palestin. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Awak janganlah lepas solat dia awak nak terus bangun. Ini kadang-kadang api dia bagi salam terus berlari, terus main. Ambil masa berdoa. Paling kurang nanti dekat akhirat Allah melihat amalan kita, malaikat menjadi saksi. Kita setiap kali lepas solat kita doa kepada dia. Walaupun kita tak mampu pergi berjuang di masjid, tapi kita ada senjata yang paling kuat, iaitu doa. Boleh tak lepas ini kita doa? Boleh tak boleh? Betul sekali. Betul dua kali. Baiklah hadirin sekalian, Ustaz rasa sampai di sini sahaja dahulu. Kita bersama dengan Abu Ubaidah, sebab kalian lepas ni akan dilepaskan perpanggilan jualan buku. Ramai yang boleh pergi dah.
Rasa tak ada 3 buku ni. Okey, Ustaz nak bagi tahu kat kamu 40 nasihat seram buat pelajar. Kisah yang seram, yang sangat menarik. Harga buku ni RM15 saja. Tetapi kita ada doa dan amalan pelajar sukses, the best seller. Yang ni pun harganya RM15 juga. Dan buku inspirasi azan ketiga, cerita tentang cerita tentang azan Ustaz, macam mana azan ketiga tu tercipta, macam mana Ustaz daripada keluarga yang bukan Islam, daripada mu'alaf boleh jadi seorang muazzin. Ada dalam ini. Yang ni pun 15. Tapi dengar betul, tepuk sekali, tepuk sekali untuk hari ini sahaja. Buku Ustaz ni, inspirasi azan ni, Ustaz bagi RM10 RM10 sahaja. Buku ni buku lain 15 lah, buku ni saja. Sekarang buku Ustaz special, Ustaz bagi RM10. Siapa yang dapatkan buku ni, dia akan dapat satu free gift dan juga tanda tangan oleh suara azan viral ini. Kau akan dapat tanda Ustaz nanti dapat. Ustaz, saya tak bawa dulu banyak, tapi saya nak tanda-tanda Ustaz. Boleh tak tanda-tangan kat kertas? Ustaz minta maaf, dekat kertas Ustaz tak tanda-tangan. Dekat buku nota pun Ustaz tak tanda-tangan. Tapi kalau kau nak juga tanda-tangan Ustaz, macam ni lah. Dekat belakang nanti ada satu kisah, namanya kisah-kisah haiwan. Ke dalam satu kisah Nabi kan, dalam kertas tu ada kisah Nabi kan, tapi dalam kertas tu tak ada kisah haiwan, tapi Ustaz bawa kisah haiwan tu. Dan kisah, kalau kisah Nabi harganya RM6, tapi kisah haiwan ni harganya RM5 sahaja. Tapi Ustaz bagilah hadiah. Maksudnya kalau kamu dapatkan kisah haiwan yang berharga RM5 tu, Ustaz tanda-tangan juga. Itulah yang Ustaz boleh bantu. Okey, jadi itu sahaja daripada Ustaz. Okey, sebelum Ustaz nak serahkan kepada Ustaz awak, semua angkat tangan dan lambai kepada Abu Ubaidah sebelum Abu Ubaidah. Jumpa lagi. Nanti datang kita. Abu, sikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih Abu Ubaidah. Okey. Ada ni sekalian. Okey, ada ni sekalian. Best kita best program ini. Tahun 4, tahun 5, angkat tangan. Tahun 4 dan tahun 5. Okey, Ustaz nak minta tahun 4 dan tahun 5 dulu sebab Ustaz ada satu hadiah untuk kamu. Dan hadiah ini adalah hadiah di mana Ustaz ada satu lagi program yang akan datang yang Ustaz nak buat dengan kamu tahun 4 dan tahun 5. Kau nak jumpa Ustaz lagi ni tak nak? Tak nak jumpa lagi ni tak nak? Ada ni sekalian tahun 4 dan tahun 5. Tengok ke depan ni. Dekat tangan Ustaz ada satu program. Nama program ni adalah Seminar UPKK Pro. Khas untuk tahun 4 dan tahun 5 sahaja. Seminar UPKK Pro ni secara online sahaja. Maksudnya kamu boleh ikut program ni menggunakan handphone kamu ataupun laptop kamu ataupun PC kamu. Kamu duduk kat rumah, kamu boleh ikut. Kalau hari ni kamu tengok, kamu berprogram dengan Ustaz seorang, tapi dalam program seminar ni kamu akan jumpa kawan-kawan Ustaz yang lain yang hebat lagi, insyaAllah. Jadi program ni
ilmu tentang bagaimana teknik untuk kita nak belajar subjek-subjek multimedia. Jadi tahun 4 dan tahun 5 Ustaz nak tengok semangat kamu. Siapa yang nak join progresi ini angkat tangan selesai. Tahun 4, tahun 5 angkat tangan selesai. Ustaz dah serahkan kepada Ustaz. Mana Ustaz Syam tak nampak? Ustaz Syam? Mana Ustaz Syam? Ada beberapa sana. Okey, guru tahun 4 dan tahun 5 saya mohon bantuan guru tahun 4 dan tahun 5 untuk dapatkan kertas daripada Ustaz Syam untuk bantu mengedarkan kepada pelajar. InsyaAllah. Adik-adik tahun 4 tahun 5 sahaja ambil kertas ni, simpan elok dalam beg, nanti balik. Macam mana nak daftar? Kamu scan je QR. Kamu dapat ni ada QR. Kamu scan QR, lepas tu kamu isi apa semua, kamu submit, lepas tu dia akan ada link untuk masuk ke grup seminar itu. Kamu tekan dan kamu telah pun berjaya daftar. Faham ke tak faham? Baik, hari ini itu saja. Maka Ustaz akan serahkan semula mikrofon ini kepada Ustaz Hisham. Jadi hari ini kalian akan jumpa Ustaz nanti di belakang. Ustaz akan duduk kat situ. Dan dapat tentang Ustaz punya buku special edition. Dapat tentang Ustaz, dapat buku hayu-hayu. Ustaz akan tanda tangan buku. Siapa yang adik-adik yang tengok Ustaz, saya dah berikan buku hayu-hayu. Tak apa, nanti datang juga belakang. Ustaz akan tanda tangan untuk kamu. Special untuk kamu. Jadi adik-adik itu saja dari Ustaz. InsyaAllah rezeki kita akan berjumpa lagi. Jadi Ustaz berikan semua kepada Ustaz Hisham. Terima kasih diucapkan kepada Dai Avengers atas penyampaian ceramah program kita pada pagi. Program seterusnya diteruskan lagi dengan penyampaian CJ dan hadiah kepada Dai Avengers Dr. Saya menjemput Ustazah Nurjana binti Abdul Hamid untuk ke pentas bagi penyampaian hadiah. Dipersilakan. Dengan penyampaian hadiah singkat tadi, untuk mengakhiri program kita pada hari ini, saya mengakhiri ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.